Kalau aku boleh pilih, aku nak orang faham yang aku bukan selalu malas. Aku bukan selalu lambat sebab aku tak peduli. Aku lambat sebab aku penat. Penat jaga ayah yang sakit. Penat suruh rasa takut yang aku sendiri tak faham. Tapi aku diam. Kejap ya bapak. Saya pergi ambil ubat kejap. Sebab aku takut. Takut kalau aku cerita, semua orang akan pandang aku hina. Awak! Pergi mana tu? Sini! Wow, awak dah sampai. Ada 4 kaedah CPR. So yang pertama, periksa respon mangsa. Yang kedua, buka saluran pernafasan. Dan yang ketiga, tekanan dada. Tekanan nadi, jika nadi atau pernafasan tidak selesai, teknik tekanan dada boleh dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Aish! Bangun! Aish, dah berapa kali awak tertidur dalam kelas saya ni? Bosan sangat ke cara saya mengajar ni? Kerja dia memang tidur, cikgu. Tanda, kat tanda semua tidur. weh. Ni, apa pasal aku ni? Aku tak kata korang, bukan? Assalamualaikum. Saya nak cari Aish. Ada? Oh, cikgu dah jumpa Aish Boleh? Aish, awak boleh keluar sekarang? Aku dah cerita dengan kau ni. Kenapa pagi tadi awak datang lambat? Oh, cikgu. Dia bangun lewat. Saya nak minta maaf sebab saya baru dapat tahu keadaan awak. Dan bukan saya saja yang minta maaf, pihak kaunselor sekali. Saya baru tahu yang keadaan awak ni macam agak berat bagi awak. Saya betul-betul minta maaf sebab saya tak ambil tahu pasal awak. Ya. Saya bukan pemanas, cikgu. Saya cuma letih. Saya tak tahu saya nak duduk dengan siapa, cikgu. Saya letih, cikgu. Ya, saya tahu awak ni. Saya minta maaf, cikgu. Saya harap misahkan dengan sekolahan. Tapi saya pun letih, cikgu. Kalau aku boleh pilih, aku nak semua orang tahu yang diam aku bukan tanda tak kisah, tapi tanda aku dah terlalu lama simpan sembunyi seorang. Namun kini aku lebih sedar, bukan semuanya kita boleh luah dan bukan semuanya kita boleh pendam. Kini aku lebih faham dengan erti hidup dan aku akan teruskan perjuangan ini.